Dilahirkan pada tanggal 22 Disember 1969 di Hospital Tanjung Karang, Tuan Haji Abdul Aziz bin Saleh merupakan anak kepada pasangan Haji Saleh bin Manawi dan Hajah Sitin binti Haji Lias. Dibesarkan dalam sebuah keluarga yang bahagia bersama 6 orang adik-beradik. Insan yang kita raikan pada hari ini merupakan anak kelima. Beliau lebih senang disapa dengan panggilan bapa oleh murid-murid. Malah, gelaran ini turut menjadi panggilan mesra dalam kalangan rakan sekerja. Panggilan ini jelas menggambarkan sifat kebapaan yang sebati dalam dirinya, yakni seorang yang tegas dalam prinsip namun lembut dalam mendidik, penuh kasih sayang serta amat peka terhadap keadaan sekeliling. Tuan Haji Abdul Aziz sering menjadi rujukan utama warga PPKI. Setiap permasalahan ditangani dengan penuh ketenangan, kebijaksanaan dan keikhlasan menjadi kehadiran beliau sebagai satu sumber kekuatan dan keyakinan buat semua. Anak kelahiran Tanjung Karang ini menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sungai Burung dari tahun 1976 hingga 1981. Pendidikan menengah diteruskan di Sekolah Agama Menengah Tanjung Karang dari tahun 1982 hingga 1984 sebelum menduduki STAM di Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salihuddin, Batu 38, Sabak Bernam dari tahun 1985 hingga 1988. Latihan asas perguruan pula diikuti di Maktab Perguruan Islam Bangin dari tahun 1989 hingga 1991. Demi menambah ilmu dan kepakaran, pengajian diteruskan di Universiti Kebangsaan Malaysia dari tahun 2000 hingga 2003. Bermula dari sinilah sosok pendidik ini melangkah dengan penuh keyakinan dalam menempuh dunia pendidik yang penuh cabaran. Seperti kata peribahasa, alah biasa tegal biasa dan genggam bara api biarlah sampai jadi abu. Begitulah semangat juang yang sentiasa membara dalam diri Tuan Haji Abdul Aziz bin Saleh, seorang guru pendidikan khas SMK Seri Desa yang amat kami hormati. Puteri bongsu memetik melati, tumbuh mewangi di tengah laman, gerak laku pancaran budi, baiknya pekerti, hati tertawan. Indahnya pantun Melayu, syarat dengan makna tersirat dan tersurat. Benarlah kata pepatah, kalau jodoh tak ke mana. Sesungguhnya, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik perancang buat hamba-Nya. Maka, bertautlah kasih dan sayang antara Tuan Haji Abdul Aziz bin Saleh dan pasangannya Puan Zaitun binti Aramli yang telah disatukan pada 1 Jun 1994 di negeri di bawah Bayu, Sabah. Hasil perkongsian hidup pasangan berbahagia ini dikurniakan 4 orang cahaya mata, iaitu 2 putera dan 2 puteri. Anak sulung beliau, Nur Fatih Amira, lepasan UIS dalam bidang terjemahan bahasa Arab. Anak keduanya, Nur Aimilia, lepasan UPM dalam bidang biomedik. Anak ketiga, Akmal Arif, lepasan institusi Delta Kuala Lumpur dalam bidang elektrikal. Dan anak bongsunya, Ahmad Izzat Naim, lepasan Aero Composite Training Center, Batu Berendam, Melaka. Kehidupan pasangan ini turut diserikan dengan kehadiran 3 orang cucu sebagai penyambung zuriat dan penyeri kehidupan. Bak kata bidalan Melayu, benih yang baik dicampak ke mana-mana tetap memberi hasil. Begitulah jua dengan insan pendidik yang kita sanjungi ini. Kerjaya sebagai pendidik bermula di Sekolah Menengah Kota Marudu, Sabah pada tahun 1991. Setelah 3 tahun berkhidmat, khidmat bakti diteruskan di SMK Taun Gusi, Kota Belud sebelum berpindah ke SK Kampung Raja Uda, Pelabuhan Kelang dan mengikuti kursus dalam perkhidmatan dalam bidang pemulihan pendidikan Islam. Komitmen yang tinggi, sikap keprihatinan terhadap murid serta prinsip hidup mengajar anak orang bersungguh-sungguh telah melayakkan beliau menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 1999. Bagi memperkukuhkan kepakaran beliau, telah mengambil pengajian dalam bidang pemulihan pendidikan khas di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekembali daripada pengajian, khidmat dicurahkan di SMK Pekalan Pematang, Kuala Selangor sebelum dilantik sebagai penyelaras PPKI pada tahun 2006. Seterusnya, pada tahun 2010, Tuan Haji Abdul Aziz dilantik sebagai penolong kanan PPKI dan ditempatkan di SMK Seri Desa sekaligus menerima anugerah perkhidmatan cemerlang buat kali kedua.
Pada Mac 2018, beliau dipindahkan ke SMK Raja Muda Musa bagi mengisi kekosongan jawatan penolong kanan PPKI sebelum ditempatkan semula ke SMK Seri Desa dan menoktahkan perkhidmatannya selama 33 tahun, 11 bulan, 21 hari dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Sesungguhnya, persaraan ini bukanlah noktah kepada jasa dan pengorbanan. Sebaliknya, menjadikan warisan yang akan terus hidup dalam ingatan setiap murid dan warga sekolah. Segala budi, ilmu dan kasih sayang yang dicurahkan menjadi pedoman serta inspirasi yang tidak ternilai. Kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala sumbangan yang telah dicurahkan dengan penuh keikhlasan. Doa kami, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan Tuan Haji Abdul Aziz bin Saleh kesihatan yang berpanjangan, ketenangan jiwa, kebahagiaan bersama keluarga tercinta serta dipermudahkan segala urusan dalam fasa kehidupan yang baharu ini. Patah galah dalam perahu, perahu layar menuju seberang, jasa dikenang sepanjang waktu, budi disimpan selamanya terkarang. Terima kasih Bapa, jasamu sentiasa dalam ingatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya mewakili warga sekolah SMK Seri Desa mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Abdul Aziz. Terima kasih atas sumbangan bakti yang diberikan kepada sekolah dan semoga cikgu berada sentiasa di bawah rahmatnya. Amin. Layar dilabuh di ujung pelabuhan, angin sepoi menyambut perlahan. Selamat bersara saya ucapkan, moga bahagia di masa kehidupan. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Abdul Aziz kerana telah membuat banyak perubahan dan kejayaan demi untuk kemudian MBPK, khususnya murid PPKI SMK Seri Desa. Semoga selepas ini Tuan Haji akan terus sihat dan ceria serta dapat menikmati masa-masa persaraan dengan tenang. Okey, jumpa lagi. Selamat bersara. Okay, selamat bersara Cikgu Abdul Aziz. Harap Cikgu boleh hidup sihat dan bahagia selepas bersara ya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Abdul Aziz bin Saleh, selamat bersara. Semoga Cikgu dapat menikmati usia persaraan dengan tenang di samping keluarga yang tersayang. Terima kasih di atas segala sumbang khidmat bakti Cikgu kepada sekolah SMK Seri Desa. Ilmu tiada pengganti, hanya tinggal kenangan abadi. Terima kasih jasa diberi, akan kami semai di hati. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Selamat bersara Cikgu Aziz. Selamat bersara Cikgu Aziz. Selamat beristirahat bersama keluarga tersayang. Mohon maaf di atas segala salah dan silap. Hingga berjumpa lagi di lain waktu. Bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh ceria ini diberi kesempatan untuk membuat sedikit ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala jasa pengorbanan Cikgu ajar Cikgu Aziz yang dikenali sebagai bapa dalam kalangan warga PPKI. Semoga selepas persaraan kami doakan agar Cikgu Aziz lebih ceria, bahagia, diberi kesihatan yang baik dan berterusan bersama keluarga tercinta. Jadi di sini kami ingin memohon kemaafan seandainya ada kesilapan tutur kata dan sebagainya lah dari kami. Jadi kami sekali lagi ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Aziz. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tahniah, selamat bersara. Semoga bahagia dalam persaraan, sihat selalu dan terima kasih kerana menjadi seorang sahabat yang baik. Kita semua di PPKI. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Selamat bersara Bapa. Selamat bersara Bapa. Semoga Bapa sentiasa ceria. Semoga diberi kesihatan yang baik. Semoga bahagia bersama keluarga. Semoga smart selalu. Dan penting jangan lupakan kami. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan selamat bersara kepada Encik Aziz. Semoga sentiasa sihat dan gembira. Selamat menjalani kehidupan bersara dengan ceria. Selamat bersara. 2-3 hujan belani, mana nak sama si hujan belani. 2-3 dapat hujan, mana nak sama abang Aziz seorang.
kami ingin mengucapkan selamat bersara. Bye. Selamat bersara Cikgu Aziz. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan ceria selalu Cikgu Aziz. Bye. Assalamualaikum. Kami daripada Tim Pembersihan SMKC Desa ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Aziz. Semoga ceria selalu dan diberikan kesihatan yang baik. Selamat bersara Cikgu Aziz. Bye. Selamat hari bersara Bapak. Semoga Bapak dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki Bapak. Selamat hari bersara Bapak. Jangan lupakan kami yang dekat sini. Terima kasih Bapak. Bye. Kami nak cakap sesuatu sikit. Selamat bersara. Jangan lupakan kami. Tapi kalau bapak selalu hutang, kalau silakan kami selalu bapak hutang, bapak jaga kita orang. Sebenarnya bapak sayang kita orang. Itu Bapak, selamat bersara. Jangan lupa kami kat sini tau. I love you Bapak. Bye. Semoga sihat dan ceria selalu, murah rezeki, bahagia bersama family. Selamat bersara. Selamat bersara Abah. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu. Dah boleh relax. Okay. Selamat bersara Abah. Selamat bersara Abah. Selamat bersara Abah. Semoga sihat selalu, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Selamat bersara Abah. Bloopers. Selamat bersara, semoga Selamat Mbak. Selamat bersara Mbak. Selamat bersara Abah. Betul lah. Selamat bersara Abah.